Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari SMK Seri Permaisuri ingin membentangkan Sebuah tajuk yang bernama SMK Seri Permaisuri merupakan sebuah kawasan di dalam bandar yang beroperasi untuk 2 sesi. Murid tingkatan 3, 4 dan 5 bersekolah di sesi pagi, manakala pula murid tingkatan 1 dan 2 bersekolah di sesi petang. Dengan enrolment murid ini seramai 1,224, sekolah ini turut mempunyai kekuatan guru seramai 97 orang untuk memastikan sekolah dapat berfungsi dengan cemerlang. Kami mendapati bahawa terdapat 3 penyertaan masalah yang kami kesan dan keingin kami atasi melalui idea pembentangan kami ini. Yang pertama, kami mendapati bahawa pondok di belakang surau sekolah kami tidak mempunyai apa-apa pemasangan elektrik, apatah lagi pemasangan lampu atau kipas. Yang kedua, jumlah bil elektrik sekolah akan melambung tinggi jika menggunakan tenaga elektrik yang dibekalkan. Yang ketiga, kami mendapati bahawa kos yang tinggi untuk pemasangan apa-apa kemudahan elektrik di pondok belakang surau sekolah kami. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Faedah yang boleh didapati di produk kami salah satunya ialah jimat kos. Kerana menggunakan bahan kita semula dan mudah dibuat sendiri di rumah. Selain itu, produk ini mesra alam dan akan membantu mengurangkan pembaziran. Untuk lakaran projek kami menggunakan teknik lakaran teknikal di mana terdapat lakaran hadapan, lakaran sisi dan juga lakaran 3D. Dan jika anda melihat pada lakaran yang telah kami buat, lakaran itu telah menggambarkan tentang keadaan dalam produk dan juga berkenaan dengan bagaimana sistem atau produk itu berjana elektrik dengan menggunakan turbin yang telah dipasang dalam type filter tersebut. Untuk kos bahan kami menggunakan botol plastik kecil yang berharga RM1 untuk seunit. Seterusnya, kami menggunakan motor DC yang berkuasa sebanyak 12 volt untuk menjana elektrik dengan memasangnya pada turbin yang berharga RM3 seunit. Seterusnya juga kami menggunakan diode untuk memastikan elektrik dapat disalurkan dengan lebih sempurna dan lebih efektif yang berharga RM3.05 seunit. Seterusnya, kami menggunakan mini propeller ataupun yang kami kenali sebagai turbin yang berharga RM1.50 seunit. Seterusnya juga kami menggunakan wire untuk menyambung elektrik dengan lebih baik yang berharga RM1 untuk 2 unit. Dan seterusnya batang lollipop kami menggunakannya sebanyak 4 unit yang berharga RM4.80. Dan juga kapasitor yang berharga RM14 seunit. Dan yang terakhir kami menggunakan glue gun yang berharga RM5.90. Dan kesemua jumlahnya adalah RM34.25 bagi menghasilkan produk kami ini.